Benda dah viral, itu jam masing-masing tak mengaku yang dia tu AJK. Kalau benda ni tak viral, mungkin selain daripada pakcik itu, orang lain pun akan kena perkara yang sama juga. Disebabkan benda ni dah viral, sekurang-kurangnya ada kesedaran sedikit kepada pihak-pihak yang berkenaan, yang menguruskan baik masjid ataupun surau. Benda ni, kes ni banyak berlaku guys, bukan kepada pakcik itu saja kan. Yang viral tu, aku sendiri pun pernah kena macam tu. Tengah-tengah solat, lepas solat kita pun berzikir kan. Lepas tu ada jawatan kuasa tu juga ditarik aku punya sejadah tu tau. Nasib baik masa tu aku mengenangkan kat situ masjid